Lantak kau ni lah. Saya benar budak muda buat depan orang tua macam itu. Baiklah pakcik. Semenggah sangat perangai kau macam itu. Jangan marah pakcik. Saya cuba tadi tu, saya cuba. Jadi pakcik, saya nak tahu apa pengalaman pakcik masa zaman Jepun pakcik. Zaman Jepun dulu susah. Bukan saja kita nak berhadapan dengan komunis. Malah masa tu hutan tengah tebal terpaksa berhadapan dengan rimau, gajah. Pakcik pernah dengan kawan pakcik. Okey. Sama-sama perjuang negara, dia terkorban. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Jadi lepas tu apa pakcik? Apa pakcik? Pakcik tengah berperang, rimau kat belakang. Okey. Pakcik jeling dia. Tapi pakcik tinggal satu petua. Bila nampak rimau, buka kasut, tengok mata dia, letak tepi. Oh, maknanya pakcik cuba menarik perhatian harimau itu? Bukan. Habis? Sebab bila buka kasut, lari laju sikit. Tapi pakcik, walaupun buka kasut, harimau tetap lari laju pakcik. Pakcik tahu pakcik tak dapat kalahkan rimau. Tapi setidak-tidaknya pakcik dapat kalahkan kawan pakcik tu. Okey. Itu yang arwah tu. Okey. Pakcik, malam ni semua orang dekat sini nak satu pesanan daripada pakcik. Apa pesanan pakcik?